Satu hari, ada satu budak nama panggil Amak Khoyu. Dia balik dari sekolah. Mak dia tak nak dia. Masa tu dia nak naik ke kereta mak dia. Mak dia pergi ambil dia balik. Lepas tu mudah dah. Mak dia suruh dia turun je. Sebab dia ada bau telur. Berpeluk. Lepas tu ada bau telur. Mak dia tak mau dia halau dia turun kereta je. Lepas tu hari tu saya tengok dia, kesian dia. Kesian sangat. Nangis. Cakap nangis. Saya tanya dia, Dek, buat apa? Mak saya tak nak. Saya tanya dia, kenapa Dek? Cakap, sebab dia kata saya ada bau telur. Macam tu. Lepas tu saya cakap, Dek, kenapa? Mama tak ada ajar you ke jaga kebersihan? Mana tahu. Setiap kali saya mandi pun saja main-main air keluar. Mana ada orang ajar saya. Dek, jangan risau. Cikgu ni saya boleh bantu you. Cikgu ada satu sabun ni, Amak Khoyu. Nama apa? Amak Khoyu. Amak Khoyu. Okey Khoyu, jangan nangis dek. Tak apa. Sebab mak tak ada ajar you kan. Tak apa cikgu ajar you. Sebab kita kena jaga kebersihan dari kecil. Jangan nangis. Tak apa. Nanti saya bawa you terus balik rumah. Saya sembang dengan mak you, boleh tak? Tak mak. Takut dia tak pukul. Jangan risau. Ada cikgu kat sini. Lepas tu nangis. Tak apa Amak Khoyu. Nanti cikgu bawa you balik. You bagi tahu cikgu you duduk dekat mana. Bayang lepas tu besar mana? Sebelah tong kayu. You duduk sebelah tong kayu. Tong kayu bukan Ketu Gibran punya pak punya kedai ke? Betul. Macam tu dekat sekolah je. Tak apa cikgu bawa you balik je. Kalau jangan risau kalau mak you marah you, tak apa, cikgu ada. Cikgu ada je. Lama tak boleh nanti mana. Tak apa. Okey, Khoyu jangan nangis dah. Jom ikut cikgu balik, okey? Belum cerita habis dia dah masuk dah. Belum cerita habis dia dah masuk dah BBM. Habis kena kantoi. Okey. Teruskan Okey, Amak Khoyu you ikut cikgu balik okey. Nanti mak maki you tak apa, dia cakap kalau dia cakap you bau telur, ikut cikgu balik je. Okey?